Kemelut yang melanda keluarga usahawan dan pelakon Abby Abadi kini berakhir, dan beliau menyeru agar bekas suaminya Norman Hakim serta anak-anak tidak lagi mengulangi tindakan yang boleh melukakan perasaannya demi mengelakkan lebih banyak isu peribadi didedahkan kepada umum melalui media sosial. Abby mengakui tindakan berkongsi secara terbuka mengenai konflik keluarga termasuk tuntutan nafkah anak sebelum ini adalah satu kesilapan yang didorong oleh emosi dan godaan syaitan. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Alhamdulillah, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa bersama saya, terikut dengan hasutan syaitan sekejap. Jadi kepada papa dan anak-anak, jangan buat mama sedih lagi. Sebab bila mama sedih, akan hilang arah dan cepat terkejut. Bila terkejut, maka akan berlaku pergelutan emosi yang tidak terjangka, katanya menerusi satu hantaran di Instagram. Dalam nada penuh pengharapan, Abby turut menasihati Norman dan anak-anak agar tidak lagi menyakitinya secara emosi kerana kesedihan boleh membuatnya hilang arah dan terjebak dalam pergolakan perasaan yang tidak dijangka. Beliau juga mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada mana-mana individu termasuk rakan-rakannya yang secara tidak langsung terheret dalam kemelut ini. Dalam perkongsian yang sama, Abby turut menyertakan rakaman video siaran langsung dari malam sebelumnya yang memperlihatkan Norman muncul mengejut bersama anak perempuan mereka, Marissa Dania, dalam usaha memperbaiki hubungan kekeluargaan.